Kisah semua ada terusan. Apa berlaku, kenapa. Right, itu yang dia ajar. Sekarang di sini, you tahu kisah dia, dia bangau pergi kepada ikan ke rumput, kerbau, perut, nasi, kayu, hujan, katak, bola. Okey, jadi bukan kisah di mana ekosistem kehidupan kita alam sekitar berinteraksi. Jadi dalam berfikiran kritis, kita habis semua apa? Masalah. Kan? Apakah penyelesaian yang kita boleh buat sebagai seorang manusia? Apakah penyelesaian yang kita boleh lakukan untuk atasi masalah ini? You ada fikir daripada mula sampai habis, di manakah kita boleh mainkan peranan untuk selesaikan masalah supaya kerbau boleh makan ikan. Kerbau tak turus. Makan ikan. Bangau tak turus. Sebab kita nak atur alam sekitar. Bagaimana kita boleh bantu selesaikan masalah? Ni Hafiz nak jawab. Siapa? Tak angkat tangan dia. Tadi angkat tangan. Kisah tu. Saya tengok sini. Ada, saya beri 1 minit. Siapa tengok ada tak orang yang berfikiran kritis untuk selesaikan masalah alam sekitar ni? Di mana kita boleh mainkan peranan? Macam mana dia nak makan rumput, perut dia sakit? Perut dia sakit, jangan makan nasi mentah. Macam mana nak buat nasi tak mentah? Bangau tak makan ikan, Keringan. boleh kita halang, boleh kita galakkan. Itu peranan alam semula jadi kan? Yes. Rumput, kerbau, perut, nasi, kayu api, hujan, katak, ular. Okey. Kalau tengok ke sini, kita boleh bawa dah. Kita boleh halang tak ular makan katak? Boleh. 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 Kita boleh halang tak katak panggil hujan? Boleh. Tak boleh. Boleh. Kita boleh halang tak hujan turun? Tak boleh. Kita boleh halang tak kayu jadi basah? Boleh hujan? Boleh. Boleh? Macam mana? Kering kan? Mengangkat dia. Kira yang kalau dah basah nak kira tak ada matahari macam mana? Apa peranan kita buat kat sini? Air dryer. Hidayah. Sebelum hujan tiba, kita kumpulkan kayu untuk tempat tidur, untuk dalam rumah. Nampak tak? Jadi di sini atau ni kita fikir di mana kita boleh mainkan peranan dalam ekosistem alam sekitar ini supaya kita tak ganggu rantaian makanan, tetapi kita boleh elakkan dengan kita ambil peranan, ambil kayu sebelum hujan ditutup atau diletak tempat tertutup supaya tidak basah. Begitulah bagaimana kita berfikiran kritis dalam menyelesaikan masalah. Sebab dalam dunia ini semua Allah jadikan seimbang. Kalau tengok pokok, kalau pokok tu kenapa dia stable? Sebab dia seimbang. Kan? Ada cabang tangan, cabang ataupun batang ke kanan ke kiri, atas bawah, tengok balance saja. Kalau pokok tak balance, angin kencang sikit dia tumbang. Itu juga kita manusia, kita pun harus seimbang. Kalau katakan kalau nanti macam yang diving tu, you perlu seimbangkan antara oksigen dengan karbon dioksida dalam badan. Kalau you terlalu lama bernafas dalam air, terlalu banyak karbon dioksida, maka boleh berkesan. Jadi kena balancekan. Nah, jadi itulah dalam hidup ni, apa yang kita ajar pada kamu pada hari ini bukan setakat untuk dapat skor A dalam exam. Ialah untuk kamu berfikiran kritis, menilai semua maklumat dan cari kebenaran dan keadilan. Dulu kita adil supaya kita dapat hidup dengan seimbang. InsyaAllah kita akan jadi orang yang cemerlang.
Okay, next one. Tak ada. Okay, jadi kita sampai tahap akhir gini. Saya Feedback dulu. sebelum kita ucapkan selamat tinggal, saya nak feedback daripada you all. Feedback masa baru balas. Cikgu Apakah bagi tanggapan hadiah kamu kat depan. selama satu hari pada pagi pukul 9